Assalamualaikum guys. So topik seterusnya ialah penciptaan air, makhluk air lah. So sebenarnya tuan-tuan puan kan, kalau tak ada air kan, tak ada kehidupan. Kalau Allah tarik makhluk air ni kan, keluar daripada kehidupan kita di dunia ni kan, memang mati lah. Sebab semua makhluk-makhluk di dunia ni kan perlukan air kan, 70% pada dalam badan manusia air kan. Jadi air ni sangat penting lah. Sebab apa, pokok perlukan air, binatang perlukan air kan. Semua kehidupan di dunia perlukan air kan. Cuba tengok tu kalau kata dia orang nak buat apa, ekspedisi ke Marikh kan, atau ekspedisi ke bulan kan. Anda dapati apa benda pertama yang dicari? Benda pertama yang dicari adalah air. Bukan batu, bukan api, bukan tanah kan, tapi air kan. Tu cerita tuan-tuan. So kisah dia, air pun sama lah macam Ifai cakap, makhluk-makhluk yang ikut je kan. Kalau Allah perintahkan dia buat satu, dia ikut lah. Kalau Allah perintahkan dia banjir lah. Kalau Allah perintahkan dia terbelah kan, macam laut, kisah laut dalam sirah Nabi Musa tu, dia terbelah lah tuan-tuan kan. So daripada air tu kan, manusia cipta lah, combinekan dia dengan tebu jadi air tebu kan, combinekan dia dengan tembikai jadi air tembikai, combinekan dia dengan susu, dengan soda, dengan apa nama, dengan gula apa kan, jadi ada air bandung contoh kan. So cerita macam tu lah. Tapi yang mana satu yang lebih tinggi level dia, air ke air tembikai kan. Kalau air tembikai lagi sedap, lagi bagus tuan-tuan puan, dah lama turun hujan air tembikai. Cuba bayangkan kalau turun hujan air tembikai. Kalau turun hujan air tembikai tuan-tuan puan, problem problem kenapa tuan-tuan puan? Habislah binatang-binatang semua mati lah, kena diabetes. Tahap glukos tinggi, kena kecil manis kan. Habis semua pokok-pokok mati kan, pasal terlebih gula dalam sistem pokok tadi kan. Jadi yang sebenarnya lebih sempurna air lah kan. Air kan, dia turun air yang air kosong tu kan, dia bagus lah. Dia bagus untuk manusia, dia bagus untuk binatang, dia bagus untuk pokok dan tanah-tanaman dan sebagainya kan. Jadi Allah punya penciptaan tu dah sempurna dah tuan-tuan. Tapi manusia kan, dia ciptalah yang bukan-bukan. Daripada air tu kan, dia campur-campur tu ini kan, dah jadi arak lah, dah jadi campur alkohol kan, dah jadi benda minuman seperti wine, champagne dan sebagainya kan. Yang mana boleh menghayalkan kita kan. Tapi kalau fikir balik kan, banyak je air-air yang halal untuk diminum. Kenapa nak minum yang tak halal kan, yang haram? Tapi itulah cerita tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita fikir satu-satu benda ke kan, dalam dunia ni semua benda boleh kita fikir dan kita ambil tibar darinya kan. Kita lah manusia kena fikir. Alright tuan-tuan, itu sajalah pesanan FY tentang air hari ni. Assalamualaikum. Bye.